Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah, kita dapat job berikutnya dari Taman Usahawan menuju ke nilai nombor 17. Dekatnya sebelah ni. Alhamdulillah. Hai, kejap. Baik, Cik. Nak ambil gambar ke, Cik? Baik. Okey, terima kasih. Nanti sana bayar kan? Okey, baik. Okay, thank you. Welcome. Okey. Ni. Oh, kenapa? Bila buka bayar. Boleh dah, boleh. Boleh dah. Yang penting dia terikat tu. Dia terikat. Jangan dia makrifat. Okey. Alhamdulillah. Belum. Ambil gambar. Dapat job menghala ke nilai. Alhamdulillah. Ke mana ya? Highway masuk Zapuap. Oh, okey. Faham. Pusing. Kita tengok ni tadi job dia, job apa? Regular ke? Regular. So, bila regular, saya boleh lah cari job backup sikit. Kan? Tapi yang menghala ke arah-arah sana. Jangan regular yang menghala arah lain. Bangsa maju. Hari ni abang rasa macam sopan nak cakap. Abang cakap macam sopan tu, macam baik. Macam lembut. Suara cakap dah baik-baik punya orang. Oh, ini. One way ke? Ini one way tu. Masalahnya nak pergi ke Sungai Buloh tu 13 kilo balik. Ngarut. One way tu aku, aduh dosanya. Tak tahu Mat, aku jalan ni. Sekali ambil ke one way. Salah tu. Bermula
kisah cerita luar biasa. Aku mulai perjalanan di atas roda yang berputar menuju cakrawala yang jauh. Angin berhembus lembut menyentuh wajah ini, bebas tanpa batas, rindu untuk menjelajah. Yo, ayo mengembara, bermotosikal kita melaju, menyusuri jalan dunia, temukan cerita baru. Gunung tinggi dan lembah hijau jadi teman setia. Setiap tikungan ku lewati, petualangan baru menanti. Langit biru membentang luas, arahkan langkahku pergi ke tempat yang belum terjamah oleh jejak manusia. Ayo mengembara, bermotosikal kita melaju, menyusuri jalan dunia, temukan cerita baru. Tak peduli hujan badai, kita terus melaju dengan semangat membara, menggapai mimpi jauh. Yo, ayo mengembara, bermotosikal kita melaju, menyusuri jalan dunia, temukan cerita baru. Di ujung perjalanan ini kita tersenyum puas, kenangan indah tersimpan dalam hati selamanya. Alhamdulillah, kita hampir nak sampai sudah ke destinasi yang nak dituju. Akhirnya sampai ke nilai. Oi, kereta besar kena tahan malu dek. JPJ lagi dek. Rotek tak renew ke? Ayo, rotek tak renew lah tu. Ke main handphone. Kak lah tu. Aduh, kesian lah kak. So, macam mana kak? Jangan main handphone. Ke tak kasih bag. Kena simple rotek ke renew je. Beli mahal-mahal kereta. Tapi tak mungkin lah rotek. Takut dia main handphone dia ni.
Salah ni. Salah. Walau berkali kau membenci, nombor 36 nampak. Aku tak menyirap tu. Google ni nampak dia punya perangai. Tag location. Nombor 3 masalahnya. Yang tadi different. 3332. Tiga empat. Tiga enam. Okey, kita try call. Okey lah, sampai sini dulu lah video kita. Okey, jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum pipi semua. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber, ucapkan terima